Binatang ni dia tak boleh bercakap macam kita tu. Dia tak boleh nak bersembang, aku nak malam ni. Kenapa nama dia Ferrolab Plus tu? Ferrolab Plus ni dia datang nama tu, dia ada combination of two things lah. Satu Ferro, Ferro tu feromon. Okay. Lab tu lab lah. Lab kita hasilkan sendiri barang ni. Macam yang korang yang tak tahu, feromon ni adalah satu bahan sintetik yang ataupun bahan chemical yang ada dalam badan kita, haiwan yang menarik pasangan. Feromon. Feromon ni adalah satu bahan yang orang letakkan dalam perfume yang katanya dia mampu untuk attract orang sekeliling tu, dia bagi aura, dan benda tu dia berasal daripada hormon manusia, hormon haiwan. Binatang ni dia tak boleh bercakap macam kita tu. Dia tak boleh nak bersembang, aku nak malam ni macam kita boleh sembang dengan wife kita ke apa, aku nak malam ni. So binatang dia tak boleh. So cara dia komunikasi dengan jantina lain-lain dia tu dengan mengeluarkan feromon tu, automatik dia punya pasangan dan sekeliling tu dia faham ini nak ni kan, ini nak tu sebenarnya attract benda tu.